Ya, Assalamualaikum dan selamat malam. Selamat sejahtera kepada semua sahabat-sahabat, rakan-rakan media, rakan-rakan artis kita, tim produksi Sugar yang terhiris yang hadir pada malam ni, juga tim Outlife yang diketuai oleh Lacey dan juga Azlan dan juga yang lain-lain dekat belakang. Terima kasih sahabat-sahabat yang hadir pada malam ini. Baik, perlu ke saya nak cakap? Tapi tak apalah. Baik, jarang-jarang berlaku perkara sebegini, tapi Alhamdulillah atas idea yang diperbincangkan pada sebelum-sebelum ini, apa yang program yang dibuat pada malam ini, sehingga kan ramai yang tak pergi tarawih malam ni. Ucapkan terima kasih banyak-banyak. Nanti balik kita sambung isyak. Baik, saya diberi tanggungjawab ni bermula daripada November hari tu sebenarnya, November, okay, yang mana Outlife nak menyampaikan sesuatu mesej kepada seluruh rakyat Malaysia melalui sebuah cerita yang dihasilkan pada hari inilah. Jadi sebab itu saya pada malam ini ada menjemput rakan-rakan untuk hadir bersama menyaksikan benda ini, sebab setiap tahun kita semua tahu, setiap Aidil Fitri ke, nak hari raya ke, ada saja iklan-iklan ataupun cerita-cerita, kisah-kisah pendek yang dipaparkan khusus untuk kita tonton dan rasa sendiri. Dan semua orang, mungkin orang akan tahu benda ni klise. Time nak raya saja mesti kau suruh kau menangis. Time nak raya saja mesti cerita pasal mak kau. Time nak raya cerita pasal bapak kau, pasal family. So takkan kita nak cerita pasal kita punya skandal pula, kan? So saya fikir apa yang boleh mendekatkan kita adalah, yang pertama adalah ibu bapa kita. So itu apa pun yang berlaku, apa pun pusing tang mana pun, keluarga kita lah paling diutamakan. Dalam hidup kita memang macam itu. Apa pun kita pusing, setiap hari yang istimewa, tak kisahlah hari-hari yang terindah bagi hidup kita, ibu bapa kita mesti kita dahulukan. Jadi bersama dengan Outlife berbincang, saya dan Azlan dan juga tim yang ada, perkara yang paling boleh mendekatkan kita dengan masyarakat adalah ibu ataupun ayah kita atau family adik-beradik kita. Sebab itu cerita ini dihasilkan dan relatekan dengan apa mission dan juga objektif pihak Outlife sendiri. So terima kasih kepada Mr. Steven yang sangat bagi support dengan saya, beri saya kebebasan untuk saya bukan berkarya sangat. Saya tetap ikut apa yang mereka nak, tapi si Steven dia supporting, dia serah sepenuhnya pada saya dan juga Azlan untuk mewarnai cerita ini agar mengikut apa yang telah kita targetkan, janjikan, bincangkan pada November yang lepas. So Alhamdulillah hari ini cerita tu berjaya disiapkan. Saya pun nak ucapkan terima kasih kepada Azlan yang banyak bagi saya guide untuk menambah baik supaya benda ni jadi lebih baik, kepada saya punya tim, assistant director saya, editor saya tu Cik Najib, kita bukan topi tu, editor saya tu. Okey. Dan yang paling special sekali saya nak kredit kepada para pelakon saya. Yang pertama saya nak ucapkan terima kasih banyak pada Kak Syariza Mahmud Kak Syah ni saya dah attack daripada bulan 9 lagi. Masa tu dia masih lagi duduk dekat rumah, tak boleh nak berjalan, sakit. Sebab satu hari saya pernah berniat dalam hati saya, satu hari jika benda ni betul-betul apa yang saya cakap ini Allah dengar, dia akan datang bersama dengan saya untuk bekerja. Dan Alhamdulillah Outlife menyediakan platform untuk dia kembali, dan saya dapat juga tunaikan hajat saya untuk Kak Syah untuk dalam cerita ni. So jadilah Ibu Hayati dalam cerita ni. Juga yang paling special kepada sahabat saya, ayah, pakcik, ke semua segala bagai lah, apa-apa pun dia juga, pada baby face kita, Uncle Satya. Uncle Satya dia tak ada kaki, tapi dia punya datang syuting tu macam dia ada kaki. Yang itu yang special dekat set kita tu. Dia tak nak orang fikir dia tak ada kaki, padahal dia memang tak ada. Kadang-kadang kru saya pun terlupa je, dia biar je macam tu sudah bergerak. Mana boleh, kena angkat juga untuk tolongkan. Jadi Uncle dia datang kat set, dia nak berjumpa kawan-kawan dia. Dia punya tenaga dan kuasa dia, Spanish dia apa, dia punya makanan, kekuatan dia ada rakan-rakan dia dekat set. Sebab itu dia bersama-sama support kita dalam cerita kita. Dan saya cuba yang terbaik untuk relatekan kejadian yang berlaku dalam cerita ni pada diri sebenar Uncle Satya. Baik, juga kepada Puspa. Puspa banyak kali ikut saya lah. Ada badan dia besar, sekarang dah kecil. Diorang Puspa. Dan juga saya sampaikan salam adik saya seorang lagi, Fendi Bakri, yang tak dapat hadir emergency. Dia terpaksa balik ke Perlis. So hari ini
dia doakan segala-galanya berjalan dengan baik lah. Itu saja saya nak ucapkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada Oddlife kerana mengasih dan menerbitkan Cinta Sugar Hati. Saya hanya menjalankan tanggungjawab saya. Apa yang saya termampu, ada kekurangan atau kesilapan, saya mohon maaf dulu. Okey, selamat menonton semua. Assalamualaikum semua. Terima kasih Cik Azri. Okay, so hari ni malam ni kita hanya nak tunjuk trailer tadi sahaja. Okay, jadi tanpa melengahkan masa, kita akan mulakan tayangan untuk Syurga Yang Terhiris.